Berapa patut simpan bila dapat gaji? Sebelum tu save dulu video ini untuk rujukan anda. Hari gaji adalah hari yang paling gembira buat kita semua. Senyum lebar bila akaun bank ada banyak nombor. Namun berapa lamakah nombor tersebut akan bertahan? Seminggu atau 2 minggu atau 3 hari sahaja? Pesan guru-guru kewangan, jika anda mahu pastikan duit gaji bertahan lama, alihkan siap-siap sekurangnya 10% untuk tujuan simpanan dan pelaburan. Selepas itu barulah kita fikir nak selesaikan segala hutang dan perbelanjaan yang lain. Kalau anda rasa susah nak menyimpan, ketahuilah bahawa tiada simpanan akan menyusahkan diri anda sendiri suatu hari nanti. Lebih baik kita susah payah menyimpan hari ini untuk kesenangan masa hadapan. Seperti Abang Makno cakap kan, jangan belanja lebih-lebih. Kalau anda nak mula simpan emas, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas ataupun isi beg biru dekat bawah. Jemput follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.